Oh. Jadi masalah talak raj'i. Maksud talak raj'i itu talak satu ataupun dua baru. Sebagaimana kita maklum, kita orang lelaki bila sudah akad nikah, terima nikah siap, maka bagi sesuami itu mempunyai 3 talak. Bagi orang merdeka, kalau si lelaki itu sahaya, dia milik 2 talak. Cerai 2 kali habis. Adapun kita orang merdeka bukan hamba sahaya ni, milik 3. Cerai 1 boleh lagi kembali, cerai 2 juga kembali, cerai kali yang 3 bain putus. Bain putus. Jangan bain. Ini raj'i, mana dalam boleh kelip baik. Kemudian katakanlah bila dia bercerai, sudah dia bercerai, jadi bahasa kaluk kan. Bila dia bercerai, dia kelip baik. Apa tempat nak tu mana? Lepas tu dia kelip baik, dia setuju tak dua tu? Dia setuju tak dengan isteri dia rajak? Ada apa? Taklik katakan tu dia turut taklik tu lapak. Taklik mana kita janji. Dah habis dah tu. Apabila kata tengok, apabila aku helak pajah, tak itulah lapak taklik. Ataupun jika aku helak pajah akad isteri aku, pahit mai taswir pula dengan bahawa tiada sekedudukan aku dengan dia sebagai suami isteri orang ramai. Maksudnya ayat kata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tu panggil lak pajah, membiarkan tak peduli tak apa. Lepas tu lebih pada 4 bulan. Kita dah. Kemudian maka mengadu ia kepada ia berkenaan qadi dan sebagainya, serta terima pengaduan. Tengok banyak tu. Maka di situ tertolak ia. 1 tolak. Tolak dengan tak ada kena lafaz cerai lah. Masalah janji tu bila cukup apa dia sahabat, dia panggil mu'allaq alaih, hak sebut tu, maka jatuh dengan automatik. Sudah. Lepas tu taklik yang kedua. Tiap-tiap kali aku rajak dengan tak redha isteri, tak itu? Maka tertolak pula ia. Tertolak ia pula. Sampai tu bila jadi lagu tu, nak kelip baik dia tanya tu, aku nak rajakmu lah mana ni Aminah? Tak apa, baru ia lapar rajak. Kalau nak kutasir rajak juga jatuh pula. Sahabat nak taklik tadi. Tapi hak tu bina di atas kalau lak pajah. Dia tengok di taklik dia tu. Ya.